Astaghfirullah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdaril azim. Minta maaf banyak atas kelewatan kena delay flight tadi. Flight 5.30 hari ikut tadi. 5.20. Dia delay sampai dekat pukul 6. Jadi sampai ke 7 lah tadi sini airport. Lepas tu jalan pula tutup sana tutup sini. Dekat situ pusing-pusing Jadi tak apa, masya-Allah. Semoga Allah berkati kita dan kita ambil masa sikit lah, lebih kurang setengah jam, lebih kurang. Untuk baca kitab ni 20 minit ke setengah jam lah. Mudahan ada berkat dan rahmat. Amin Rabbil Alamin. Kita sambung pada, tak salah saya, bab ke-8, bab tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ke-8, bab tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada 2-3 bulan lepas kita baca berkenaan dengan celak. Ini kita masuk bab seterusnya berkenaan dengan pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat daripada Ummi Salamah. An Ummi Salamah qalat kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Daripada Ummu Salamah berkata, pakaian yang paling digemari oleh baginda Rasulullah adalah al-qamis. Al-qamis tu pakaian macam mana yang saya pakai ni lah. Ini contoh dia yang saya pakai ni, al-qamis. Dan qamis itu ialah pakaian yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling Nabi suka. Qamis okey, masya-Allah. Saya pakai baju, kalau orang Melayu panggil jubah lah ni, tapi dia belah sekerat orang Melayu panggil jubah ni. Tapi jubah, kalau dalam istilah jubah ni ialah satu pakaian yang berlabuh sampai ke buku lali atau bawah lah kita sebut dan dia belah dari atas sampai bawah, macam imam-imam duk pakai hari Jumaat. Itu panggil jubah. Qamis yang mana? Yang dalam tu, yang dia belah sekerat saja, macam kemeja atau macam baju Melayu. Atau dia panggil labuh tapi dia belah sekerat, tak belah sampai bawah. Baju Melayu kita termasuk qamis. Baju Melayu, kemeja, kurta, itu semua termasuk qamis. Jubah satu saja. Jubah itu pakaian yang labuh ke bawah dan dibelah tengah dia tu dari atas sampai ke bawah. Itulah jubah. Seperti imam-imam duk pakai tu. Okey Qamis ni yang kebanyakan kita pakai adalah qamis. Macam ustaz kita pakai pun qamis juga tu. Lengan pendek betul. Itu qamis tu. Sebab dia tak belah sampai bawah. Tu qamis tu. Saya lengan panjang, saya lengan pendek, tapi dua-dua ni qamis. Baju Melayu kita, kurta, semua kemeja, semua termasuk qamis. Walaupun baju raihan itu dia belah dari atas sampai bawah, tapi disebabkan dia sekerat. Baju tu sekerat, dia termasuk qamis, tak termasuk jubah. Jubah syarat dia mesti sampai bawah. Sampai bawah lah. Buku lali atau atas pada buku lali lah. Atau labuh lagi kah. Itu jubah. Satu tu ya jenis jubah. Kalau yang lain boleh disebut sebagai qamis. Okey Kalau orang Arab ni dia banyak suka pakai qamis lah daripada jubah. Jubah ni yang biasa pakai imam-imam, macam Masjidil Haram itu dia pakai itu jubah luang tu. Dalam dia pakai qamis. Tapi orang Arab kebiasaannya depa suka pakai qamis macam ni. Kerana dia ringkas, dia serlum yang masuk. Kalau jubah nak kena buh luang pula selapis lagi. Macam tu Maka Rasulullah sendiri sunnahnya Nabi memang suka qamis. Jubah Nabi ada. Nabi ada waktu pakai jubah juga. Ada waktu Nabi tidak pakai jubah, Nabi pakai qamis saja. Ada waktu qamis di dalam, jubah di luar. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak azan juga terus.
Faham? Okey ya. Jadi ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi qamis ni sunnah Nabi, jubah pun sunnah Nabi, dua-dua sunnah Nabi. Cuma kebiasaan tradisi ulama itu pakai jubah. Dia pakai qamis, waktu dia buh jubah luang-luang. Ini ulama dia panggil. Macam ulama Mesir dia buh warna hitam luang. Kalau ulama belah Yaman, dia luang tu dia macam-macam color lah, kadang putih, kadang color lain. Kalau belah Syria dia ada style dia. Itu dia panggil tradisinya para ulama dia pakai qamis dalam, bertujubah kat luar. Dan itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita biasanya kita pakai macam ni ringkas, dan dia panggil kita bukanlah ulama-ulama apa semua tu. Jadi kita seganlah kita pakai macam ni pun alhamdulillah dia ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey ya. Yang kedua, hadis yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, daripada Ummu Salamah juga, qalat kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Daripada Ummu Salamah berkata pakaian yang paling digemari oleh Rasulullah adalah al-qamis. Hadis sama saja. Khususnya hadis dari Ummu Salamah lagi sama juga disebut pakaian digemari oleh Rasulullah adalah al-qamis. Riwayat sama, matan sama, tapi sanad dia berbeza. Okey ya. Hadis seterusnya yang diriwayatkan oleh Allahumma salli ala Muhammad. Okey, yang diriwayatkan oleh Siti Asma binti Yazid. Kata dia, qalat kana kum qamisi Rasulillah ila rusghi. Okey ya. Kata beliau, kata Asma binti Yazid, dia kata adalah lengan qamis baju Rasulullah tu mencapai pergelangan tangan. Maksudnya baju Nabi tu dia tak labuh sampai kena tapak tangan ni sampai duduk tu. Pergelangan tangan ni tulang ni. Yang dipanggil tulang ni, tulang nak sambung tangan kita ni. Ni tangan, ni lengan. Betul tengah-tengah ni ada tulang, sendi ni. Ni pergelangan tangan dia panggil. Baju Nabi tu dia takat tu ya. Dia tak melebihi pergelangan tangan. Dia dekat pergelangan atau sebelum pergelangan sedikit, macam tu saja. Kalau orang Melayu, orang silat kadang dia pakai macam tu. Masih lagi termasuk sunnah pakai gitu. Dia panggil singkat sini ataupun sini. Dia tak lebih sana. Itu cara Rasulullah punya qamis atau baju, Nabi tak lebih daripada pergelangan tangan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Seterusnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Qurrah an abihi, daripada ayahnya, qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainata linubayi'ahu wa inna qamisahu lamutlaqun aw qala zirru qamisihi mutlaqun qala fa adkhiltu yadi fi jaybi qamisihi famasastu al-khatam. Okey. Daripada Sayyidina Muawiyah bin Qurrah daripada ayahnya. Ayahnya nama apa? Nama Qurrah lah. Muawiyah bin Qurrah, dia ambil hadis daripada ayah dia. Ayah dia nama Qurrah, Sayyidina Qurrah. Macam tu. Kata dia, aku datang menghadap baginda Rasulullah bersama sekumpulan. Sekumpulan di sini 3 ke 10 orang. Ini sekumpulan 3 ke 10 orang, lebih kurang. Daripada Muzainah. Muzainah itu apa? Nama qabilah. Qabilah Muzainah. Dalam bahasa Arab ni banyak qabilah. Okey. Ini qabilah Muzainah. Mereka datang ini untuk berbai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bai'ah Rasulullah. Ketika itu baju qamis Rasulullah terbuka. Terbuka ni maksudnya kancing terbuka. Kancing terbuka. Okey. Atau syak perawi mengatakan kancing baju qamis, kancing baju Nabi itu qamis Nabi yang terbuka. Okey. Kata Sina dia panggil Qurrah, bapa Muawiyah, dia kata, aku memasukkan tangan aku melalui collar baju qamis Rasulullah lalu menyentuh khatam, menyentuh cop kenabian yang ada di belakang Rasulullah, di bau sebelah kiri ni, bawah sedikit ada bau sebelah kiri ni. Kalau berbetulan dengan jantung lah, kalau depan berbetulan dengan jantung, belakang ni kita dah masuk dah itu bab khatam nubuwah. Okey ya. Okey, ada beberapa perkara tentang hadis ni. Yang pertama sekali, Sayyidina Qurrah datang dengan grup daripada kabilah Muzainah nak mai bai'ah Rasulullah. Bai'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Okey. Kemudian Allah SWT Muhammad, dia tengok waktu tu pakaian Nabi. Dia tengok pakaian Nabi. Nabi pakai qamis tadi. Macam ni lah. Qamis macam kita dah pakai ni. Kemudian kata dia, aku perhati satu-satu baju yang Rasulullah pakai. Tengok sahabat. Cinta mereka kat Nabi, perhati semua. Tengok Imam Tirmidzi, dia ambil bab berkenaan dengan pakaian Nabi. Kita hari ni tak peduli pakaian Nabi. Kita kata apa? Ini pakaian orang Arab. Itu tak tepat tau. Ulama ahli sunnah kita menjawab, kalaulah jubah, serban ini pakaian orang Arab, pakaian Abu Jahal apa semua ni, tak sunnah lah maksudnya. Lagu tu makan tangan kanan pun tak sunnah. Dengan orang Arab sebelum Nabi mai, dia pada makan tangan kanan dah. Tapi kenapa tangan kanan jadi sunnah? Sebab perbuatan Nabi. Yang tu yang Nabi suka. Karena yuhibbut tayammun. Nabi suka menganan. Maka jadi sunnah. Walaupun Abu Jahal, Abu Lahab tak kira makan tangan kanan juga. InsyaAllah. Orang Arab jahiliah makan tangan kanan juga. Jadi sunnah sebab apa? Sebab Nabi buat dan Nabi suka. Dan itu wahyu daripada Allah. Nabi wa ma yantiqu anil hawa. Tak cakap dengan hawa nafsu. Tak bertindak dengan hawa nafsu dia. Semua dengan panduan wahyu. Maka siapa ikut Nabi, pakaian Nabi kah, perbuatan Nabi kah, makan Nabi kah, dia ikut wahyu tu. Dia ikut Allah tu. Sebab tu Nabi Allah firman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Dia tak kata, siapa cinta Allah, ikutilah ibadahku sahaja. Pakaian aku jangan tahu. Kurma apa semua ni aku makan, jangan tahu. Minyak zaitun jangan. Ikut ibadah saja. Kan ada orang kata tu, kita ni ikut Nabi, ikut ibadah, jangan ikut pakaian ni, pakaian Arab ya. Ada orang kata tu. Sedangkan Al-Quran tak kata gitu. Kita pandukan Al-Quran, tak pandukan pendapat-pendapat peribadi macam tu. Okey ya. Sepatutnya dia kena gembira tengok orang pakai pakaian yang Rasulullah pakai. Bukan dia cari alasan, cari pusing kot no, pusing kot ni, pusing kot jauh, pusing kot dekat, nak bagi tahu kata tak payahlah pakai gitu. Salah gitu, jangan. Sedangkan Allah sendiri firman, siapa benar-benar cinta Allah, fattabi'uni, ikut aku. Ikut Rasulullah. Ikut ni pada surah, pada sirah, pada sarirah, 3 sekali. Ikut Rasulullah pada 3 aspek. Yang pertama pada surah, penampilan. Zahir, penampilan. Macam kita baca sebelum Nabi pakai celak atau penampilan dia. Ni kita cerita baju Nabi pula, cara Rasulullah pakai pakaian Rasulullah, ni surah Rasulullah. Okey. Cara Nabi sikap rambut, ni surah Rasulullah. Ikut. Kemudian yang kedua, kita ikut aspek yang disebut sebagai sarirah. Itu sifat dia tu. Sabar dia, tawaduk dia, maaf dia, hati dia yang penuh kasih sayang. Itu kena ikut juga. Batin dia. Yang ketiga, kena ikut sirah dia. Sirah dia perjalanan hidup dia. Ikut contoh dia. Bagaimana dia berniaga, bagaimana dia bergaul dengan anak isteri, bagaimana dia berjuang, bagaimana dia memimpin, bagaimana dia mentadbir, bagaimana dia bergaul dengan masyarakat. Ikut itu. Barulah disebut fattabi'uni, sungguh yuhibbukumullah, Allah cinta pada kalian. Mana boleh kita ambil Nabi setengah-setengah? Tak boleh. Rasulullah ambil semua. Tak boleh ambil setengah-setengah. Kami pakaian Nabi kami tak ambil sebab apa? Abu Jahal pakai gitu juga. Cuba cakap depan Nabi macam tu, tak sakit hati lah. Tak kena tu. Tak ada sahabat sebut betul depan Rasulullah. Tak ada tabi'in, tak ada mereka sesungguhnya tak macam tu. Bahkan mereka berusaha untuk sama dengan Nabi Muhammad dalam semua aspek. Zahir, batin. Tu kita doa, dalam doa kita, Allahumma ja'alni, tak mahu doa apa, ingat dah. Qawlan wa fi'lan apa tu? Allahumma zuqni mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran, zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan wa ibadatan amalan salihah. Dia baca doa, lepas tu dia buat cara lain. Insya-Allah. Kita, ya Allah, rezekikan aku untuk ikut Nabi Muhammad. Yang pertama sekali kita minta apa? Allah SWT. Zahiran wa batinan. Nak ikut cara zahir, penampilan, cara batin, sifat. Qawlan, nak ikut perkataan Nabi. Perkataan Nabi lemah lembut, tak maki orang, tak sela orang, tak fitnah orang, tak ngumpat. Okey. Qawlan. Wa fi'lan, nak ikut perbuatan Nabi. Wa ibadatan, nak ikut ibadat Nabi. Wa amalan salihah, semua amalan salih Nabi aku nak ikut. Sempurnalah kita jadi insan kamil, insan sempurna. Sebab kita ikut yang sempurna. Dan ikutan kita tu sempurna, cara ikut pun kena sempurna. Tak salah tak pakai jubah, tak salah pakai serban. Pakai apa pun yang tutup aurat. Yang salah, kita duk petikai.
Sedangkan yang tu adalah penampilan Rasulullah. Kalaulah pakaian Rasulullah adalah pakaian Arab, tak penting, tak ada apa-apa, macam mana ulama hadis boleh riwayatkan tentang pakaian? Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kan ada orang dia tak mau kita hadis sering nak Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari ada babul libas, bab tentang pakaian Rasulullah. Tengok ulama hadis mengambil berat, dan para sahabat mengambil berat tentang bagaimanakah Rasulullah pakai. Kenapa diriwayatkan supaya kita ni umat ikut cara Rasulullah macam tu. Kalau tak boleh tiap-tiap hari pakai cara Rasulullah, mungkin hari Jumaat. Hari Jumaat pakai putih, pakai jubah, pakai serban. Okey Kalau tak mau pakai serban pun mungkin segan, dah pakailah lebay pun sunnah juga. Okey, pakai jubah. Buh ni rida. Lah ni orang kata apa? Rida dia kata apa? Ni geng-geng Yaman apa semua, masya-Allah. Apa buat benda ni propaganda dia panggil. Ni satu fitnah dia panggil. Sedangkan yang ni apa dia? Jangan sebut itu sebab ni sunnah Nabi. Kalau sebut depan sahabat aku duduk pemain, kena pancung lah. InsyaAllah. Mana boleh aku tu? Adab Rasulullah mana ada. Nah, daripada ni style orang lah ni, boh selempang kat. Tak. Itu sunnah Nabi. Jangan main benda lain. Nak main benda lain. Main pasal kereta dia, main pasal motor dia, main pasal rumah dia. Pakai pakaian Nabi jangan sensitif. Tak boleh. Jangan kata, dia ni pakai serban saja, tak cerdik, pakai serban saja, jahat. Tak, jangan sebut serban lah. Sebut hang ni jahat. Sudah. Pasal apa nak meletakkan sunnah Nabi itu dan diburukkan selepas itu? Jangan. Okey tak mau kita macam tu. Tak mau kita kata apa? Ini orang ni, dia orang agama, dia mencemarkan nama saya. Orang agama kan macam ni. Tak sebut orang agama. Dia tu problem peribadi dia, bukan masalah agama dia. Sebut, saya tak setuju dengan kawan ni. Dia pertikaikan saya. Tak kenal cara dia. Sudah. Ni agama ini, orang bawa imej Islam, bawa imej pakai jubah janggut ni, kenapa duk cakap macam ni? Tak sebut yang tu. Inilah syaitan menghasut orang bercakap dengan hawa nafsu. Nampak bagus, tapi sebenarnya dia telah cuba nak menggambarkan imej Rasulullah itu adanya negatif sebalik itu. Seolah orang yang pakai sunnah Rasulullah ni jahat lah. Macam filem ajaran sesat lah. Ajaran sesat mesti pakai serban. Kenapa pakai serban? Ajaran sesat banyak tak pakai serban? Hak pakai serban ni banyaknya ulama, orang alim, orang soleh. Rasulullah pakai serban, pakai celak. Masya Allah. Tengok ayah pin pakai serban ke? Pakai celak ke? Pakai ridak ke? Dah buat macam tu sudah. Okay, kadang-kadang dia panggil pengarah filem ni ada problem banyak jugalah hati mereka. Masya Allah. Banyak orang nak tunjuk bela Islam, tapi dia meruntuhkan Islam tu sendiri. Sebab jahil. Dan sebab dia tak betul-betul kenal apa itu Islam, dan tak betul-betul ada adab dengan Islam dan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Tengok Sayyidina Anas bin Malik dalam riwayat yang sahih. Sayyidina Anas bin Malik lepas Nabi wafat, dia simpan kasut Nabi. Selipar Nabi dia simpan. Cuba tengok. Di antara yang tulis ni, saya tengok dalam mufti wilayah punya Dr. Zulkifli, tak salah. Mufti wilayah punya sebelum ni. Ada tulis perkara perbincangan tentang kasut Nabi tu. Dimasukkan riwayat tu. Sayyidina Anas simpan selipar Nabi, capal Nabi. Sebab apa? Cinta kat Rasulullah. Rasulullah wafat, aku nak barang peninggalan dia. Dia buat apa capal tu tak pakai? Memuliakan capal Nabi. Sebab ni Nabi punya. Kita tak usah jauh. Kalau Sultan punya pakaian tu, boleh buat lebih kurang lah. Sedangkan Nabi Muhammad, Sultan Agung Nabi Muhammad, paling agung. Tak ada lebih agung dari dia. Okay, dia buat apa? Sayyidina Anas simpan elok-elok, letak atas tempat yang tinggi. Setiap malam dia akan menatap, tengok kasut tu, dia menangis. Teringat Rasulullah SAW. Tengok takzimnya sahabat dengan pakaian Nabi. Kita hari ni, apa capal ni, geng capal, ini geng ni, ini geng ni. Kenapa? Tak sebut yang tu. Kalau akidah dia tak betul, pegangan dia salah, dia ada buat benda yang tak betul, tegur benda yang tak betul. Bukan ni geng serban ni geng pakai ridak ini, ni geng. Jangan. Beradablah dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey ya. Macam tu cerita dia. Tak kisah tak nak pakai tak pakai, itu nombor 2. Ini benda-benda sunat bukan wajib, tapi yang salah adalah kita merendahkan, mengutuk, mengaitkan dengan benda keburukan. Okey. Macam tu. Jadi masya-Allah, Allahumma salli Muhammad. Jadi sahabat ni peduli semua setiap yang ada pada Nabi SAW, walaupun pakaian Nabi, peduli.
Kalaulah pakaian Nabi hanya macam Abu Jahal, Abu Lahab, sahabat tak peduli. Tapi pakaian Nabi dia ada style dia sendiri. Style Nabi tersendiri. Nabi tak ikut Abu Jahal dalam pakai baju. Nabi tak ikut Abu Lahab dalam pakai baju, pakai serban. Bahkan dalam satu riwayat Nabi kata, serban kita wahai Muaz bin Jabal pakai macam ni. Serban musyrikin macam lain. Serban musyrik orang sembah bahala, depa buh terus kain tanpa ada kopiah. Kita balutnya macam ni, pakainya macam ni. Ini serban kita orang Islam. Maksudnya cara Rasulullah, penampilan Rasulullah walaupun Nabi itu Arab, penampilan dia berbeza dengan orang yang musyrik. Dia ada beza dia. Jenis pakaian yang Nabi suka, beza dengan mereka. Masya Allah. Serban Nabi cara ikat, ada beza dia. Itu bukan semua sama 100%, bukan Nabi ikut mereka pula. Lagu tu kita menghina Nabi lah. Kata Nabi ikut Abu Jahal. Bawa pakai serban ni. Abu Jahal pakai serban. Oh maksudnya kau nak kata Nabi Muhammad ikut Abu Jahal lah. Abu Jahal lebih mulia dari Nabi kah? Aku tahu. Hina Nabi, hakikat dia. Dia kena macam mana? Oh, yang Abu Jahal lain. Sebab Nabi lain. Sudah, cukup. Aku tak mau bicara lebih. Aku tak pakai, tapi aku tak mau bicara lebih. Itu saja. Okey ya. Ulama bahas saja, tetapi mereka tidak ada merendahkan dan menghina orang pakai serban, pakai jubah. Orang lain ni dia terlebih. Nafsu lah. Okey ya. Cepat viral sikit lah kalau macam tu. Penting sekali adab. Ilmu lah ni di mana-mana ada. Tapi adab yang kita hilang. Adab tu kena kembalikan dalam diri kita. Tengok di sekolah ilmu mengaji banyak, universiti banyak ilmu, pondok banyak ilmu, madrasah banyak ilmu, tahfiz banyak ilmu. Masjid-masjid surau banyak ilmu, tapi nak cari orang yang beradab menuntut ilmu sikit. Orang yang bawa ilmu beradab sikit. Insya-Allah hormat orang tua tu sedikit. Kasih kat orang lebih muda itu sedikit. Okey, adab dengan kitab itu sedikit. Adab dengan masjid surau itu sedikit. Adab dengan orang yang mengatar pada kita itu sedikit. Banyaknya tak beradab. Bahkan dengan Rasulullah pun orang tak jaga adab lama-lama. Masya-Allah. Jadi masya-Allah, Sayyidina Qurrah dia tengok baju Nabi. Dia parti betul-betul. Sebab apa nak ikut? Nak tengok. Nak ikut ni. Ni hadis ni nak cerita pasal sahabat ikut cara Rasulullah pakai baju. Sahabat tengok. Dan sahabat ni bukan semua Arab. Ada Parsi, ada mai daripada Habsyah. Macam-macam lah. Okey ya. Tapi mereka semua ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Okey. Ada yang datang dari Rom. Masya-Allah. Ada daripada bangsa Yahudi. Sayyidina Abdullah bin Salam itu Yahudi. Masuk Islam tapi ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ikut Nabi Muhammad. Yahudi ada apa semua ikut Rasulullah. Okey tak apa, jadi dia tengok ada parti baju Nabi. Dia tengok waktu tu Nabi kancing terbuka. Kancing terbuka. Okey. Dia pun mendekati Rasulullah SAW. Dia minta izin Rasulullah. Kalau ikutkan dalam riwayat ni dia tak sebut minta izin, tapi saya belajar hadis dengan guru hadis saya. Dia berkata sebenarnya beliau minta izin dululah. Mana boleh pipi kat Rasulullah selup tangan dalam badan Rasulullah. Tak beradab tu. Supaya kita tidak menuduh sahabat macam tu. Maka sebenarnya sahabat ni sudah minta izin. Dan Nabi dah tahu dia teringin nak pegang cop kenabian yang ada belakang ni. Baju Nabi kan dah terbuka, kancing terbuka. Ni bukan, ni saya buka sikit. Nabi buka banyak. Terbuka ke tu kancing dia? Terbuka. Jadi Masya Allah terbuka. Jadi dia nak buat masuk tangan dalam ni. Nak pegang, teringin nak tahu. Jadi Masya Allah, maka dia mai kat Rasulullah. Rasulullah tahu dia teringin nak pegang khatan nubuah. Nabi tahu dah. InsyaAllah. Ya Rasulullah, izinkan saya, boleh tak saya nak masukkan tangan, nak teringin sangat nak pegang cok kenabian belakang ni. Nabi kata silakan. Kancing pun aku tak pakai kancing yang ni terbuka. Mungkin waktu tu panas kata ulama. Mungkin waktu tu musim panas sama. Musim panas biasa Nabi buka kancing. Okay, ya? Dia masuk, dia pegang. Okay, khatam nubuwah. Cop kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia merasai menyentuh, masya-Allah. Mulai hari itu Sayyidina Qurrah dan Sayyidina Muawiyah anak dia, setelah peristiwa ni, perjumpaan dengan Nabi, tengok Nabi buka kancing, mereka lepas itu tak pernah dah pakai baju buah kancing, semua buka kancing walaupun musim sejuk, sebab nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok sahabat. Sebelum ni Sayyidina Qurrah dan Sayyidina Muawiyah anak dia, pergi mana pakai kancing buah. Kancing buah kemas. Tutup semua. Dia tengok Rasulullah buka kancing, dia nampak cantik, indah apa yang Nabi buat tu. Nak ikut Nabi Muhammad. Nabi buat apa semua nampak segak lawa. Okey ya.
InsyaAllah, dia mulai hari itu buka kencing. Walaupun masih sejuk, tak boleh kencing. InsyaAllah. Sebab apa? Kami nak ikut Nabi Muhammad SAW. Kancing pun nak ikut, tengok. Kita duk petikai ini, petikai ridak, petikai itu, petikai ini. Sedangkan semua pakaian Nabi SAW. InsyaAllah, tengok sahabat. Ini orang yang betul-betul ikut Nabi. Orang lain dakwah ikut Nabi, berjuang sunnah Nabi, tapi jauh dari sunnah Nabi SAW. Kita nak, kita dakwah tu kita buat. Kita cakap, kita amal. Hak mana kita cakap tu, diri kita lah tu. Macam tu. Okey, jadi macam tu cerita dia. Tapi, adakah buka butang ni memang sunnah Nabi? Maksudnya tutup bukan sunnah. Tidak, sebagian ulama menjawab, kata ada pula riwayat, ada waktu Nabi buh kencing penuh. Khususnya musim sejuk. Maksudnya siapa yang tutup kancing penuh, niat ikut Nabi. Siapa buka kancing, niat ikut Nabi, dua-dua dapat pahala. Sunnah ni bila kita hidupkan, kita niat ikut Rasulullah. Cara pakaian kita, semua yang ada ni, cincin ke apa ke, sepanjang kita pakai itu dapat pahala. Pahala. Cahaya, nur. Nanti disaksi dari kiamat kita kasih Rasulullah. Kita hidupkan sunnah dia, dapat syafaat nanti. Kan biasa-biasa. InsyaAllah bukan sia-sia. Cegah tu maksiat, benda sunnah jangan cegah. Orang lah sunnah dia pun cegah, maksiat dia kata itu tak apa itu. Sudah. Jadi masya-Allah, itu cerita dia. Tengok para sahabat Nabi SAW. Kau pada? Satu lagi hadis kita ambil tu ya dia setengah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja wa yattaki'u ala Asamah bin Zaid عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. وقال عبد ابن حميد قال محمد ابن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي فقلت حدثنا حماد بن سلمة قال لو كان من كتابك فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف أن لا ألقاك. قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, baginda Nabi SAW keluar dari rumahnya untuk solat dengan berpaut kepada Sayyidina Usamah bin Zaid. Ni waktu Nabi nak wafat dah, hampir wafat. Asbab Nabi wafat ada beberapa sebab. Cuma sebab utamanya ialah terputusnya urat-urat jantung Nabi. Kan kita ni urat saluran ada 4 kan, tak salah. Tu putus saluran-saluran tu. Putus tu kerana kuatnya racun yang Nabi pernah makan di Khaybar, waktu perang Khaybar. Allah tangguhkan kesan itu kerana ajal Nabi belum sampai. Tapi ketika ajal Nabi hampir sampai, Allah jadikan asbab kesan daripada racun itu menyebabkan Rasulullah syahid. Sebab syahid ini bukan hanya meninggal di medan perang. Syahid juga ialah orang yang meninggal di rumah atau di mana-mana asbab cedera medan perang. Betul, Kalau kita pergi Badar, ada sahabat yang tidak syahid di medan Badar. Dia cedera di Badar. Tapi dalam perjalanan beberapa kilometer, singgah satu kampung, dah penat sangat sebab cedera, syahid situ. Dikira syahid juga, walaupun tak wafat medan perang, tak meninggal medan perang lah. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az syahid juga. Dia kena tombak di perang apa? Perang Uhud ke perang lepas tu. Dia kena tombak. Darah keluar tak berhenti. Okey. Selepas sebulan ke 2 bulan, dia meninggal di rumah dan dia syahid. Walaupun bukan di medan perang, tapi cedera tu asbab medan perang. Macam itulah. Maka Rasulullah diracun di medan perang Khaybar. Cuma kesan dia tu panjang, lama. Sehinggalah akhir umur Nabi kata aku terasa terputus urat jantung kata Rasulullah. Kuat yang akan racun tu. Sahabat Nabi makan, wafat tu hilang tu juga, syahid. Nabi kuat. Allah pelihara Nabi waktu tu. Ada lagi tugas dakwah yang Nabi perlu jalankan, sehinggalah dia asbab juga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua asbabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mula rasa sakit kuat ketika Nabi ziarah Baqi', 2 minggu sebelum wafat. Nabi rasa nak ziarah Baqi', ziarah ahli Baqi', pergi Baqi', balik pada Baqi', Nabi kata kat Siti Aisyah, tolonglah ambil kain ke apa ke ayak, aku rasa sakit kepala sangat, kuat sangat sakit kepala.
Nabi makin sakit, makin tak sihat sehinggalah wafat. Okey ya. Jadi Nabi bila sakit kuat, kepala lemah dah sakit banyak dah, yang Nabi rasa hampir wafat, Nabi nak pergi masjid, nak solat. Nabi panggil Sayyidina Usamah bin Zaid. Nabi kata, hai Usamah, engkau tolong papa aku. Nabi paut belakang dia macam tu, dia jalan depan lah, macam tu dia peluk, paut dia panggil. Paut dia tu, dia jalan depan, Nabi paut dia, berjalan pelan-pelan. Nabi dah dia panggil apa, dah sakit kuat, masya-Allah. Baginda waktu tu sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian qitri. Pakaian qitri ini pakaian cotton yang kasang. Dia punya baju dia tu, kain dia kasang. Dan dia berasal daripada buatan Bahrain atau dari Qatar. Yang diselempangkan di atas bahu baginda, kemudian baginda solat bersama mereka, para sahabat. Berkata Abdul bin Humaid, berkata Muhammad bin Fadl, aku ditanya oleh Yahya bin Ma'in tentang hadis ini pada kali pertama dan duduk belajar denganku, maka aku berkata hadis ini diriwayatkan oleh meriwayatkan daripada Hammad bin Salamah. Panjang lah. Okey, jadi tak apalah, kita ambil takat tu cukup. Jadi masya-Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dalil hadis ni, Nabi pakai Allah SWT Muhammad, baju dia panggil daripada cotton, kain cotton yang kasang. Itu jenis pakaian Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan kain ini daripada kain kapah buatan Yaman. Sebagian ulama kata buatan daripada Qatar, dia ambil daripada Qatar. Tak apalah. Jadi insya-Allah pada bulan akan datang, cukuplah tu, kita akan sambung. Ada hadis khususnya, banyak lagi riwayat tentang pakaian Nabi SAW yang boleh kita tiru, yang boleh kita ambil. Sebagian ulama sirah dia suka pakai kot. Ada hadis tentang kot, ada. Kot lah. Kita sini banyak yang kegiatan kerajaan, mungkin kementerian dan sebagainya, mesti pakai kot. Jabat lah, office meeting lah, apa semua. Kalau pakai saja, hukum dia harus. Kecuali kita niat pakai kot, bukan hanya pakai untuk bergaya, untuk kerja. Pakai ni nak tutup aurat. Niat nak bersyukur dengan nikmat Allah, dapatlah pahala. Tapi boleh juga kita niatkan nak ikut Nabi Muhammad SAW, kerana kita akan jumpa satu hadis, orang Rom bagi kat Rasulullah baju, hadiah baju. Buat baju ni Rom punya. Baju tu dia ketat tangan ni, dia ketat sini. Okey, ketat sini. Rom pakai baju macam kita tengok, kot tu lah. Maka sebagian ahli hadis kata kot. Maka sebab tu ada ulama-ulama dia pakai kot. Kata, awak ulama pakai kot, bukankah kot ni pakaian barat? Ya memang asal buatan sana. Tapi Rasulullah pernah pakai. Maka bila Rasulullah pernah pakai, Nabi pakai, maka diniatkan akan mengikut Nabi Muhammad, bukan ikut barat. Dapat pahala sunnah. Macam tu. Dia pakai kot, memang ada baju macam kot tu. Lebih kuranglah kot lah. Macam tu. Nanti akan sampai hadis tu. Lepas tu Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dia pakai kot, dia mengajak. Apa Syekh Sa'id ni ikut barat? Nanti jawab, dia tak Rasulullah pakai macam ni, saya ikut gaya Rasulullah, dah saya minat kot dan berbetulan dengan Rasulullah, ikutlah. Ada guru dia tak mau pakai kot, dia tak minat kot, dia pakai cara jubah, cara Rasulullah juga. Maksud Nabi ni meraihkan pakaian bangsa lain. Nabi bukan hanya kata kita mesti pakai tanjak ya dengan baju Melayu. Nabi tak gitu. Contohlah, Nabi ada pakai pakaian yang jenis Arab. Ada Nabi pakai baju jenis Rom sikit, buatan Rom, atau buatan luar daripada Saudi. Sebenarnya orang Arab Nabi pakai, yang hadiah kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi nak tunjuk kat kita, boleh kita nak pakai baju yang bukan daripada asal bangsa kita, selagi benda tu tak aurat, elok. Teringin nak pakai baju apa macam orang Cina lah, saudara-saudara apa dia panggil apa, kawan-kawan kita Chinese punya tu style, tutup aurat tak? Pakai tak masalah. Teringin nak pakai baju macam orang India kan, pakai. Teringin nak pakai baju macam orang putih, pakai. Yang penting tak aurat. Teringin aku nak pakai baju sekian, ikutlah apapun. Jangan pakai cawat saja sudah. Okay. Teringin nak pakai macam Indian, tak boleh ya. Itu haram lah, sebab apa? Bukan aurat. Nabi meraihkan pakaian luar yang datang ke Madinah, dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang paling Nabi suka tetap qamis juga. Ringkas, sedap, mudah. Tak apalah, sekadar tu dulu.
dan kita jadi orang yang ikut Nabi SAW. Kalaupun kita tak pakai, mungkin tak pakai serban, tak pakai macam Rasulullah, tapi hendaklah kita memuliakan pakaian Rasulullah. Walaupun kita tak pakai, aku muliakan. Aku tak kata apa-apa. Aku tak kaitkan dengan orang jahat benda ni. Jahat tu orang tu tak ada kaitan dengan pakaian Nabi SAW. Tak mau langsung sebut pakaian Nabi tu dengan benda-benda negatif. Aku agungkan Nabi, aku muliakan Nabi, aku cinta Nabi SAW. Jadi sekadar tu dulu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi ajmain. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna billahi wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allah fi nadribana dina warhamhum kama rabbawna sigharan syaikhina jami'al muslimin sallallahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.